Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nurkalisha Amani dari channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Pada hari ini bertarikh 25 Ogos 2025, Pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra telah mengadakan majlis pelancaran generasi madani yang bertempat di Putra SMK Bandar Baru Putra. Jadi, tanpa menunggu lama, jom kita saksikan. Yang menekankan pemikiran logis dan juga pembelajaran kepada ayat. Yang keduanya, rekayasa sistem dan pengamanan dan keselamatan negara. Dan yang keempat, membina sifat kepimpinan kesukarelawan. Generasi Madani! Bersama saya sekarang, Encik Muhammad Izzul Azmi, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Assalamualaikum, khabar baik. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Bagaimana program generasi madani ini boleh memberi manfaat kepada pelajar? Sebenarnya program generasi madani ini adalah satu pelancaran program yang nak tingkatkan kesedaran murid ni lah tentang apa ciri-ciri sebenarnya yang perlu ada dekat seorang murid tu untuk melahirkan satu generasi madani yang kita cuba bayangkan sebuah pelajar yang holistik, iaitu sebuah pelajar yang berkembang secara menyeluruh. Dan program pelajaran seperti ini ialah nak membuka mata murid-murid ini bahawa sekarang ini suatu generasi yang baik perlukan ciri-ciri seperti pelajar yang berakhlak, pelajar yang berkomitmen, bertanggungjawab, amanah dan banyak lagi. Dan ciri-ciri ini lah kalau boleh program ini nak terapkan ke dalam setiap murid yang hadir ke sekolah. Apakah tujuan utama majlis pelancaran generasi madani ini diadakan di sekolah kita? Lebih kurang juga yang pertama tadi, iaitu dia nak bertujuan untuk buka minda murid-murid ni tentang ciri-ciri seorang pemimpin ataupun seorang generasi yang hebat lah. Apa yang perlu ada untuk dekat dia orang tu. Jadi, bila kita perkenalkan ciri-ciri itu, barulah budak-budak ni, dia tahulah apa target ataupun ciri-cirinya perlu ada. Dan dia akan jadikan perkara itu sebagai satu impian untuk, okey, inilah pelajar yang ideal yang perlu aku jadi sebagai seorang pelajar. Terima kasih Encik atas perkongsian Encik tadi. Sama-sama. Bersama membina Malaysia Madani, menjayakan aspirasi bangsa dan negara. Sekian itu sahaja daripada saya dari channel Putra SMK Bandar Baru Putra.